2, 3. Assalamualaikum pembuka bicara. Terima kasih pengurusi majlis, barisan hakim yang arif lagi bijaksana. Ketabahan mayam tajuk bicaranya. Dengar cerita saya, berenungan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, Maryam adalah ibu kepada Nabi Isa alaihissalam dan dia merupakan anak saudara kepada Nabi Zakaria. Pada suatu hari, ketika Maryam sedang beribadat kepada Allah, datanglah malaikat Jibril menjelma sebagai pemuda yang sangat tampan. Kawan-kawan ingin tahu apa yang disampaikan oleh Jibril? Firman Allah dalam surah Maryam ayat ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innama ana rasul rabbika li'ahaba laki ghulaman zakiyya. Maksudnya, aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah seorang anak lelaki yang suci. Maryam terkejut seraya bertanya, bagaimanakah mungkin aku mendapatkan anak sedangkan aku belum berkahwin? Jibril pun menjawab, ketika Allah mendaki sesuatu itu terjadi, maka jadilah ia. Jibril pun lalu meninggalkan Maryam sedang kebingungan. Ingatlah kawan-kawan, Allah itu bersifat maha berkuasa. Lihat sajalah kejadian kebakaran besar berlaku di bandar Los Angeles pada awal tahun baru-baru ini. Allahu Akbar, tak terduga sesiapa pun. Hadirin yang dihormati, Maryam melarikan diri dari Baitul Maqdis ke An-Nasirah bagi mengelakkan diri daripada berjumpa dengan orang ramai. Masyarakat mesti mencemunya melakukan zina kerana dia belum berkahwin. Ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Maryam ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Fahamaltahu fantabazat bihi makanan qasiyya. Maksudnya, maka Maryam mengandung, lalu dia mengasihkan diri dengan kandungannya itu ke sebuah tempat yang jauh. Di padang pasir yang kering kontang, Maryam menahan sakit seorang diri. Di teduhan kurma menjadi saksi lahirnya Isa junjungan mulia. Kawan-kawan, marilah kita menghargai pengorbanan ibu yang bersusah payah melahirkan kita. Sakitnya hanya Tuhan yang tahu. Namun apa yang menyedihkan, sekarang statistik pengabaian anak-anak terhadap ibu bapa semakin meningkat saban hari. Masya Allah. Hadirin dan hadirat, tibalah masa Maryam disuruh pulang ke kampung halamannya. Kepada Allah Maryam berdoa, ditabahkan hati menghadapi kaumnya, agar dirinya dan anaknya dipelihara. Pulanglah Maryam menggendong bayinya. Seperti yang diduga, masyarakat terkejut apabila melihat Maryam mempunyai anak. Semua mengerumuni Maryam dan anaknya, lalu mereka berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Maryamu laqad jitta syai'an fariyya. Maksudnya, wahai Maryam, sesungguhnya engkau telah melakukan sesuatu yang mungkar. Surah Maryam ayat 27. Seperti yang disampaikan oleh Jibril, Maryam hanya menundukkan kepala lalu berkata bahawa beliau sedang bernazar puasa dan tidak akan bercerita kepada sesiapa pun. Tahukah kawan-kawan, memfitnah seorang tanpa usul periksa akan mengundang kemurkaan Allah. Pada era globalisasi kini, kita boleh melihat banyak berlaku penyalahgunaan dan penyebaran fitnah di Facebook, YouTube, Instagram, TikTok dan blog yang mana boleh memecah belahkan ummah. Jadi, elakkan diri kita dari terjebak dengan perkara tersebut. Hadirin sekalian, ketika Maryam dicemuh, dia hanya menjauhkan diri dengan kuasa Allah. Nabi Isa yang masih bayi itu tiba-tiba berkata seperti dalam surah Maryam ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullahi atalniya kitaba wa ja'alani nabiyya. Sungguhnya
Aku ini hamba Allah. Dia telah memberi kepadaku kitab Injil, lalu menjadikan aku sebagai seorang Nabi. Nabi Isa berkata lagi, aku diperintahkan mendirikan solat, menunaikan zakat, serta berbakti kepada ibuku selagi aku masih hidup. Dan tidaklah aku dijadikan sebagai orang yang sombong. Kawan-kawan, mendirikan solat, menunaikan zakat, serta berbakti kepada ibu bapa merupakan satu kewajipan bagi seorang Muslim. Alhamdulillah, program Camp Study Solat yang dilaksanakan di sekolah juga turut memberi pendedahan tentang kewajipan mendirikan solat. Kata-kata yang dilontarkan oleh Nabi Isa telah membersihkan fitnah terhadap ibunya Maryam. Sesungguhnya, Maryam adalah perempuan yang suci. Mereka yang memfitnah kembali mencari Maryam dan anaknya. Semoga kisah ini menjadi pengajaran kepada kita semua. Kisah istimewa ini telah dipaparkan. Jadikan ia sebagai pedoman. Terima kasih hadirin sekalian. Mengundur diri, ampun kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.